Tiada! Kurang hajar! Memalukan aku! Sia-sia je kami hantar kau belajar luar negara. Ilmu ini yang kau bawa balik. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Bu, Baiduri tak belajar semua ni, Bu. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak satu pun yang bercanggah. Apa yang dia ajar, semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Itu untuk mendapat barakah seorang guru, seorang mursyid. Kalau kau nak minum, minum. Kalau kau tak nak, sudah. Bukannya sembah di muka dia. Tapi itu salah, Bu. Salah, dosa besar, Bu. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Tak apalah, Bu. Baiduri minta maaf. Baiduri tak nak bertekad dengan Ibu. Sekarang ni Baiduri nak bagi tahu Ibu yang Baiduri dah tak nak pergi tempat mengarut tu lagi dah. Eloklah tu. Elok. Ilmu baru sikit. Tapi kau dah berani menghukum orang. Cakap orang tu tak betul, orang ni tak betul. Tak apa. Kau tak nak pergi, kau punya pasal. Tapi aku tetap nak pergi sebab aku percaya guru aku betul. Bila kau konvo nanti dekat universiti, kau ambil anugerah anak derhaka. Sebab itu, ilmu yang kau bawa balik